Assalamualaikum semua. Bil hospital sekarang dah makin mahal. Tapi ada medical card yang bukan saja murah, berpatutan pula tu. Siapa yang ambil bulan ni terus dapat had tahunan sehingga 8 juta ringgit. Betul tu, juta, bukan ribu tau, juta. Kos perubatan makin naik. Medical card pun dah makin mahal. Kalau kita tak pilih plan yang bijak dari awal, nanti rugi. Bayar mahal, tapi cover ciput. Great Eastern Takaful baru saja launch iMedi Evolusi. Apa tu iMedi Evolusi? iMedi Evolusi ni adalah medical card yang ikut cara rawatan yang betul untuk bagi harga kekal murah. Dan bulan ni saja tau, siapa yang sign up dapat OAL boost sampai 8 juta ringgit. Memang limited. Konsep dia, rawat awal dapat jimat. Elak masuk hospital kalau tak perlu. Bila rasa tak sihat, pergi je klinik The Great Journey dulu. Ada 12 penyakit yang cover terus bila pergi klinik. Denggi, influenza, pneumonia, HFMD, tonsil dan lain-lain lah. Kalau pergi klinik, cuma bayar 5% je untuk penyakit-penyakit yang cover ni. Kalau kena masuk hospital macam mana? Terus cover macam biasa, tanpa basa-basi lagi. Kalau tak pergi klinik pula, macam mana? Still cover, cuma ada 20% kotakaful. Fair kan? Reward untuk yang follow sistem, tapi tak seksa kalau tak follow. Apa yang best dengan iMedi Evolusi ni? Had tahunan upgrade sehingga 6 hingga 8 juta ringgit. Bulan ni je tau. Tak ada lifetime limit. Deductible setahun sekali je. Rawatan klinik pun cover. First time dalam takaful buat macam ni. Emergency, deductible dan kotakaful wave terus. Kalau tak claim, room and board naik 20% setiap 5 tahun. Maksimum 5 kali. Siap ada option untuk deductible 20k masa muda. Bila dah umur 60, turun jadi 500. Senang cerita, medical card ni evolve ikut hidup kita. Muda kita jimat, dah tua terlindungi. Sekarang kita masih sihat, kita boleh cari duit. Masa kita sakit nanti, kita mestilah nak rawatan yang cepat, coverage besar dan kos yang tak menyesakkan hidup. Promo ni sampai hujung bulan November je tau. Untuk annual limit sehingga 8 juta ringgit ni. Komen info sekarang ataupun PM saya. Saya akan bantu review ikut bajet korang. Bye-bye.